Nabi ajar kita untuk kita sedar diri. Kita beritahu, kita sebut, ya Allah, aku datang nak sahut panggilan-Mu, ya Allah. Sebut lagi, ya Allah, aku datang nak sahut panggilan-Mu, ya Allah. Aku ni hamba, datang nak sahut panggilan-Mu, ya Allah. Aku tak berani nak sekutukan Kau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman dan Islam, di atas nikmat kehidupan, dapat lagi kita beribadah di atas muka bumi ini. Selawat dan salam buat junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh ahli keluarga dan para sahabat ridwanullah alaihim dan seluruh mereka-mereka yang berjasa pada kita sehingga pada hari ini kita dapat lagi menikmati nikmat iman dan Islam. Jadi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang terus bersama dengan kami di dalam audio siar Bicara Faizin ini, yang mana kita jadikan ia sebuah ruang bukan hanya sekadar untuk kita berkongsi tentang umrah, tetapi juga untuk kita belajar dan juga kita mencari ilmu-ilmu untuk mendidik hati, insya-Allah. Jadi untuk episod kali ini, episod kita kedua kali ini, dan saya nak mulakan dengan satu pertanyaan. Tak perlu jawab, tuan-tuan jawab dalam hati sendiri masing-masing. Katalah esok kita diberi peluang, kita dijemput untuk menjadi tetamu Allah, berdiri di hadapan Baitullah, berteleku di samping makam Ibrahim, berdoa. Apakah perasaan? Tanpa gangguan, tanpa hiruk pikuk, tanpa kesibukan dunia yang mengejar kita, kita berdiri di hadapan Kaabah, di hadapan Baitullah itu. Apakah perasaan yang terlintas ataupun yang mungkin terzahir daripada diri tuan-tuan? Apakah ayat pertama ataupun doa yang mungkin kita ucapkan? Kerana detik ataupun ketika pertama kali kita melihat Kaabah itu juga adalah antara detik ataupun momen ataupun waktu yang sangat mustajab doa. Kita melihat Kaabah, kita lafazkan takbir, kita doakan bagi kemuliaan Kaabah itu, dan setiap orang yang bertawaf, orang yang berada di dalam Kaabah, di dalam Baitullah itu sendiri juga didoakan oleh setiap manusia yang datang bertawaf. Maka apakah perasaan yang sepatutnya ataupun mungkin kita rasa ketika itu? Jadi pernah adakah kita terfikir bagaimana seseorang yang mungkin selama ini dalam kehidupannya tak pernah menangis, ataupun mungkin dia menjaga image diri powernya, ataupun hatinya mungkin keras, tetapi banyak kali berlaku apabila kita lihat tatkala dia berdiri berhadapan Baitullah, automatik tangisan mengalir. Jadi inilah yang kita nak bincangkan, nak sembangkan pada hari ini dalam audio siar kita pada hari ini. Mengapa doa ataupun berdoa sangat istimewa di tanah haram, di tanah suci sana, dan kita juga nak belajar bagaimana adab dan bagaimana cara ataupun apa yang doa yang sepatutnya kita baca ketika berada di tanah suci, dan apa mungkin kesilapan yang berlaku ataupun biasa dibuat oleh bakal-bakal tetamu Allah yang perlu kita elakkan. Jadi bersama saya pada hari ini, insya-Allah saya bawakan seorang yang saya yakin selayaknya untuk bercakap tentang perkara ini, kerana pengalaman, kerana perkhidmatan yang telah dia berikan kepada, saya yakin lebih daripada ribuan duyufur rahman yang telah dia santuni untuk bersama dengan kita pada hari ini, iaitu seorang insan yang saya kira cukup bertuah
sangat berpengalaman dalam membimbing tetamu Allah. Jadi alhamdulillah beliau sudi bersama-sama kita pada hari ini. Dan beliau sendirilah telah menyaksikan berapa banyak doa, tangisan, taubat, harapan dan juga perubahan hidup Duyufur Rahman yang berlaku ketika berada di hadapan Kaabah itu sendiri. Jadi kita alu-alukan kedatangan tetamu kita, Al-Fadil Ustaz Hasnul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Malam mukadimah panjang sikit. Tak apa tu. Jadi Ustaz, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sibuk sikit Alhamdulillah. Baru balik. Berapa hari? Balik dalam 3 hari. Masya-Allah. Memang masih kita orang kata orang yang betul lah ni kita cari ni. Bau Kaabah melekat lagi lah. Masya-Allah. Ustaz, saya yakin ramai di luar sana terutama yang pernah bersama dengan Faizin kenal Ustaz sebagai seorang mutawif. Tapi saya tak adalah nak baca biodata Ustaz hari ni. Cuma kita nak Ustaz kongsikanlah sedikit latar belakang Ustaz secara ringkas dan juga pengalaman Ustaz. Berapa tahun dah bersama-sama untuk menyantuni Duyufur Rahman dan sebagainya. Falyatafaddal Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih pertamanya saya ucapkan kepada Ustaz Abu Al-Lais yang sudi menjemput saya, insan yang kerdil ini, untuk memberi sedikit perkongsian. Kita kongsi sama-sama lah pengalaman dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah telah takdirkan saya menjadi mutawif selama 10 tahun daripada 2016. Alhamdulillah, bersama menyantuni jemaah. Bahkan sebenarnya saya satu batch dengan Ustaz Abu Lais. Saya satu batch dengan Ustaz Abu Lais. Tapi Ustaz Abu Lais ni lagi banyak pengalaman. Bahkan dialah yang menjadi tok guru saya juga. Masya-Allah, itu sirah bahaya dan sebagainya. Masya-Allah. Okay Ustaz. Sebelum Ustaz jadi mutawif, apa yang Ustaz buat? Alhamdulillah, sebelum saya jadi mutawif tu sebenarnya saya jadi guru dekat sekolah Kafa, sekolah SRA. Habis tadi saya jadi guru sebentar, kemudiannya dapat tahu bahawa ada interview untuk masuk jadi mutawif. Masa tu saya tak terfikir sangat pun nak jadi mutawif. Bahkan pertamanya orang yang sebut pasal perkataan mutawif tu sebenarnya, saya cerita sikit lah, adalah mak saudara saya. Dia pergi umrah dengan saya. Kemudiannya mak saudara saya tu, saya jalan laju time kat sana. Masa tu saya tingkatan 4. Dia cakap, Hasnul, kamu ni jalan laju betul, boleh jadi mutawif, dia kata. Dan saya rasa berkat doa dia, apa yang dia cakap kat situ, di tanah suci di tanah suci tu, dan saya rasa sampai sekarang berkat doa dia, apa yang dia cakapkan itu, itulah yang membuka jalan kepada saya untuk menjadi mutawif. Masya-Allah, menarik ni. Tapi yalah, saya percaya bukan saja-saja makcik tu sebut tu kat situ tu. Masya-Allah. Jadi begitulah, sebut cakap di tanah haram tu sendiri adalah satu doa. Ini yang kita nak bincangkan hari ini Ustaz. Jadi Ustaz, dalam kita nak membicarakan tentang adab dan juga tata tusila berada di tanah suci ni panjang, banyak. Cuma hari ni kita nak sentuh tentang bab doa ni di tanah suci ni. Jadi sebagai seorang mutawif, saya yakin Ustaz masih di dalam usia yang masih belia remaja lagi, betul? Macam mana Ustaz? Remaja tu? Belia, orang remaja dah habis dah. Jadi macam mana Ustaz berhadapan dengan jemaah dan apa pengalaman yang paling Ustaz tak pernah lupakan? Alhamdulillah, banyak pengalaman tu kan, tapi banyak lagi yang perlu saya belajar. Sepatah kata orang, bila kita bawa jemaah ni, banyak udang banyak garamnya, banyak orang banyak ragamnya kan. Jadi pada berlatar belakangkan daripada Datuk Tan Sri sampai ke rakyat marhain, daripada orang korporat sampai ke orang biasa, pelbagai kerenah dan pelbagai ragam. Ada yang positif, tak dinafikan, ada juga yang negatif. Kan. Tapi alhamdulillah, banyak pengalaman yang saya jumpa dengan jemaah ni, alhamdulillah semua baik-baik. Antara yang paling saya tak boleh lupakan, antara momen-momen bila mana satu jemaah, satu bas tu, walaupun tak kenal, walaupun baru kenal di KLIA kan, satu bas contoh 50 orang kan, lebih kurang dalam 10 family. Tapi bila sampai sana, yang paling saya suka apabila jemaah-jemaah ni menjadi satu keluarga. Ada seorang makcik atau 2 orang makcik pakai kursi roda, masa tu eskalator rosak
Kan ramai-ramai jemaah lelaki angkat kursi roda tu turun tangga dan naik tangga. Itu antara perkara yang saya sangat suka melihat kepada jemaah-jemaah ni, nak menunjukkan bahawa masa tu tak kira lah package tu jarak dekat ke, package untuk orang yang mahal-mahal ke. Tapi bila sampai sana, saya nampak jemaah-jemaah ni dapat menundukkan keegoan, dapat merendahkan hati, tawaduk, bekerjasama, tidak memandang nilai rupa, nilai harta dan sebagainya, bahkan menjadi sama taraf di sisi Allah SWT dan bekerjasama dengan baik. Itu antara perkara yang paling suka. Masya Allah, Masya Allah. Ya Ustaz, kita lihat ialah tanah suci, tanah haram tu sendiri sebenarnya dia menjadi satu lain dia punya aura, ataupun kita kata izzah kita berada di sana tu. Perasaan kita berada di tanah haram tu memang tak dapat digambarkan. Lebih-lebih lagi lah kalau kita pergi tu sendiri dalam keadaan kita memang buang segala pakaian-pakaian kebasaran kita tinggalkan, dan kita datang tu bawa hati seorang hamba tu, sememangnya satu perkara yang akan sebenarnya memberi kesan yang penting di dalam setiap perjalanan tu. Betul tak? Betul. Setuju tak? Setuju. Jadi Ustaz, kalaulah kita nak sebut tentang bagaimana tanah suci tu, doa di tanah suci tu sendiri, boleh merubah ataupun memberi kesan kepada jiwa, dan apakah dalam pengalaman Ustaz, jemaah yang bawa tu dia sekali je pergi ataupun dah tak pergi dah, ataupun macam mana? Setakat inilah kalau jemaah-jemaah ni pergi, memang confirm tu dia akan rasa nak pergi lagi, walaupun dia hanya sekadar tanya package. Dia akan cakap, Ustaz sekarang umrah berapa? Ustaz sekarang umrah berapa? Tahun depan dia tanya lagi. Tapi kita tak dapat khabar, dia tak akan bagi tahu pun dia pergi ke tidak. Maknanya belum rezeki dia. Tapi hajat di hati mereka senantiasa akan rindukan Kaabah. Maknanya mereka ni walaupun first time datang ataupun dah pernah datang ataupun orang belanja dan sebagainya ataupun duit sendiri, yang penting mereka ni bila mereka balik daripada tanah haram Mekah dan Madinah, mereka akan ada rasa kerinduan untuk datang bertamu lagi di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya mereka itu akan bawa pulang kenangan-kenangan dan juga pahala-pahala mereka, ibadat-ibadat mereka yang menyebabkan mereka ni rasa terpaut hatinya ke Kaabah. InsyaAllah. Jadi itulah perasaan seorang hamba manusia ataupun fitrah. Bila kita sampai saja di tanah suci itu, kita berada di sana, kita berdiri di depan Baitullah itu sendiri, dia akan datang satu perasaan yang lain. Dia bukan sebab kita tengok tu kerana bangunan-bangunan yang cantik, kerana binaan ke, ataupun sebabkan tempat ke. Sebab kalau macam saya pun sendiri, kalau kita ceritakan dalam kursus umrah kan, kalau nak sekadar perjalanan umrah tu adalah ziarah, sekadar nak berjalan, kenapa Allah tak pilih muka bumi yang lebih cantik kan? Tapi Allah letakkan Kaabah tu sendiri di sebuah tempat yang lembah yang tandus, yang kering kontang, yang kalau kita kata kalau tak ada lah Kaabah, binaan Kaabah tu yang Allah letak tu, memang tak akan orang datang. Jadi Ustaz, kenapa perasaan rindu tu memang sangat-sangat kuat ketika ataupun balik saja daripada tanah suci ni? Sebenarnya dia berbalik kepada apa yang Ustaz sebutkan tadi, daripada perkataan tanah tandus tu. Datangnya manusia ni seperti kita tahu ke arah Kaabah, ke Mekah ini adalah berkat doa Nabi Ibrahim AS. Tatkala Nabi Ibrahim AS meninggalkan anak dan isterinya, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in, tak ada tumbuh-tumbuhan langsung, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di rumah Allah. Tinggalkan walaupun tak ada apa-apa di selain Kaabah tu. Bahkan pada zaman Nabi Ibrahim tu Kaabah pun tak ada, tinggal tapak sahaja. Dan pokok pun tak ada. Maka ketika itulah Nabi Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Kan, maka jadikanlah hati-hati manusia ini cenderung ke arah mereka. Ulama menafsirkan bahawa mereka ini bukan sekadar Siti Hajar dan juga Nabi Ismail, tetapi ke arah Kaabah itu sendiri, ke arah Mekah itu sendiri. Jadi memang fitrah kita sebagai seorang manusia yang beragama Islam terutamanya, kita akan sentiasa ada rasa rindu untuk kembali ke rumah kita, iaitu ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga berbalik kepada seruan Nabi Ibrahim. Tatkala Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, kan, panggillah mereka ini untuk melaksanakan ibadah haji. Panggil manusia, kan.
Kemudiannya Allah kata apa? Sesungguhnya mereka ni akan datang ya'tu karijal wa ala kulli dhamirin. Okey, walaupun mereka ni akan datang berjalan kaki dengan unta-unta yang kurus. Kan Allah suruh Nabi Ibrahim panggil, tapi Nabi Ibrahim cakap apa? Ya, Nabi Ibrahim kata, macam mana aku nak sampaikan? Tidak berkuasa aku untuk menyampaikan seruan itu kepada seluruh manusia. Tapi Allah balas balik. Allah jawab apa? Kamu sampaikan, menjadi tanggungjawabku untuk aku sampaikan. Kamu panggil, menjadi tanggungjawab aku untuk aku sampaikan kepada seluruh manusia. Banyak ulama mengatakan bahawa Allah menyampaikan seruan itu kepada seluruh umat Islam. Sehingga ke alam roh. Dan kita yang menjawabnya, labbaik Allahumma labbaik, maka kitalah menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dan seperti yang Ustaz sebutkan tadi, berkat doa Nabi Ibrahim. Dan kalau kita lihat, ialah Nabi Ibrahim Allah uji. Setelah berapa lama tak ada anak, dapat anak, tiba-tiba kena hantar. Diperintahkan dengan ujian yang begitu berat kan. Jadi, yang saya lihat di sini adalah kata kuncinya adalah doa. Setiap apa saja ujian, apa saja perintah dan berlaku, kita sebagai hamba wajib berserah kepada Allah dan berdoa. Serahkan pergantungan kepada Allah SWT. Okay, Ustaz. Bila kita bawa jemaah kan, macam pengalaman kita sendirilah, dan memang kalau kita di Faizin sendiri pun kita akan bekalkan jemaah dengan buku doa dan panduan umrah. Jadi, dan kalau kita lihat dalam ibadah tawaf tu sendiri, tidak ada penetapan ataupun apa-apa doa yang diwajibkan untuk baca. Tapi Ustaz, mengapa apabila kita berada di hadapan Kaabah tu, automatik kita jadi nak berdoa? Tapi kenapa di waktu itulah kita berasa tempat yang sepatutnya kita minta sungguh-sungguh? Boleh Ustaz kongsikan? Sebenarnya bila kita berada di hadapan Kaabah Asy-Syarifah, berada di rumah Allah, automatik kita akan rasa nak meminta sesuatu kepada Allah SWT. Dan mustahil bagi saya seorang itu berada di hadapan Kaabah, tawaf 7 pusingan, ataupun duduk beriktikaf di hadapan Kaabah, tetapi hati tidak ada rasa keinginan untuk meminta kepada Allah SWT. Dan suka saya katakan kepada diri saya dan jemaah lah, kalau kita tawaf tu, mustahil kita tak ada benda nak minta kepada Allah SWT. Tuhan kita maha kaya. Kan, Tuhan kita boleh beri apa sahaja yang kita minta, dan kita ni adalah hamba yang fakir. Kan? Mustahil kita tak ada sesuatu nak meminta kepada Allah SWT. Kerana apa? Macam Ustaz tanya tadi, kenapa kita automatik rasa nak berdoa? Kerana kebergantungan kita kepada Allah SWT. Sesungguhnya kita ni hamba yang lemah. Dan bila kita berasa diri kita kerdil, kita rasa diri kita banyak kekurangan, bahkan kita tidak mempunyai apa-apa keupayaan, maka ketika itu kita rasa sedar diri bahawa tidak ada apa-apa di dunia ini melainkan Allah SWT. Bahkan bila kita nak berjalan tu pun kita boleh sedar bahawa aku berjalan ni pun kerana Allah SWT. Kan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah SWT. Maka ketika berada di hadapan Kaabah itu, lazimnya, fitrahnya kita akan merasa kerdil, kita akan rasa kebergantungan, kita rasa nak meminta kepada Allah SWT. Walaupun doa tu dalam bahasa Melayu, walaupun doa tu dalam hati, walaupun doa tu dalam ikut buku dan sebagainya, kurang-kurang hati kita akan rasa nak meminta kepada Allah SWT, walaupun permintaan tu dunia, tak kisahlah. Walaupun permintaan tu simple, walaupun permintaan tu untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kadang-kadang setengah jemaah dia datang tu bukan untuk diri dia sangat. Kan, doa dia kebanyakannya untuk mak ayah dia dan sebagainya, contoh. Okey, jadi kenapa? Sebab kita memang rasa nak berdoa kepada Allah SWT. Bahkan Allah suruh kita berdoa, dan kalau kita tak rasa nak berdoa, kita kena berdoa juga. Sebab Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku dan aku akan perkenankan kepada kamu. Ayat tu lepas tu Allah sambung, dan barang siapa yang tak mahu beribadat kepada aku, sungguhnya azab aku amat pedih. Sungguhnya kufurlah bagi mereka orang yang tidak mahu beribadat kepada aku. Jadi Ustaz, doa juga disebutkan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ataupun intisari kepada ibadah itu sendiri. Kan? Apa yang Ustaz sebutkan tadi adalah satu, sebenarnya saya yakin setiap jemaah umrah ataupun duyufur rahman yang pergi, kalau mereka di sendiri kadang-kadang ada dah buat persediaan, kan, dah buat daripada Malaysia selagi dah ada doa-doa yang mereka nak baca. Cuma yang kita nak sebut sekarang ni adab ataupun bagaimana kita nak berdoa di sana tu,
dalam keadaan kita berada di tanah suci, nak jaga adab di tanah suci. Apa dia mungkin perkongsian daripada ustaz, panduan ataupun bagaimana doa yang boleh kita lakukan ataupun kita bacakan, dan di mana tempat-tempat mustajab nak berdoa di tanah haram tu sendiri? Sebenarnya adab berdoa ni dia bukan sekadar apabila berada di tanah haram. Bahkan kita dekat tanah halal ni pun kita berdoa ada waktu mustajabnya kan, ada adab-adabnya yang ulama telah gariskan. Antara adab-adab yang disuruh oleh ulama, yang pertamanya bila kita berdoa, maka hendaklah kita mulakan dengan memuji Allah dengan lafaz tahmid, alhamdulillah. Kemudian maka kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kerana tanpa baginda Rasulullah kita takkan mengenal Allah Subhanahu taala. Bahkan dalam selawat itu sendiri ada fadilat. Bahkan selawat itu sendiri adalah doa. Kan kita teringat satu cerita sahabat Nabi tanya, berapa banyak aku patut berselawat kepada kamu dalam doa aku kan? Adakah 1/3? Kan Nabi kata bagus. Kalau lagi banyak lagi bagus. Kan kalau macam tu 1/2, bagus, tapi kalau lagi banyak lagi bagus. Kalau macam tu semualah doa aku selawat, maka Nabi kata itu paling baik kan. Maka selawat itu sendiri adalah berdoa. Dan kemudiannya kalau kita ada hajat lain, kita doakan juga sebelum kita hajat kita tu, kita doa kepada ibu bapa kita. Doa kepada ibu bapa kita sama ada hidupnya atau meninggalnya kan, seperti doa yang diajarkan oleh Allah SWT. Okey, maka kemudiannya barulah kita bacakan hajat-hajat kita, barulah kita minta kepada Allah SWT. Itu pun adabnya adalah mintalah keampunan Allah SWT dulu. Okey, dalam doa kita tu pohonlah keampunan Allah SWT. Kerana kebanyakan hajat kita ni kadang-kadang tertutupnya, tidak dimakbulkan adalah kerana banyaknya dosa-dosa kita kan. Jadi dengan istighfar itu dapat menghilangkan dosa-dosa kita kepada Allah Taala, dan kemudiannya barulah kita lafazkan doa-doa yang kita nak tu. Manakala tempat-tempat mustajab berdoa di samping Kaabah tu banyaklah. Banyak waktu mustajab berdoa, dan tempat-tempat mustajab berdoa di dalam Masjidil Haram tu sendiri terlampau banyak. Yang pertamanya di penjuru Hajarul Aswad tu sendiri, dia ketika mencium Hajarul Aswad itu sendiri, di Multazam, ketika minum air Zam-Zam, dan sebagainya. Ustaz, jadi bila Ustaz sebut tadi, Allah perintahkan kita sebagai hamba-Nya, ud'uni astajib lakum. Mintalah, doalah pada aku dan aku kabulkan. Jadi sebenarnya ayat ni satu istimewa. Bahawa sememangnya Allah nak kita ni hamba-Nya berdoa. Jadi boleh Ustaz kongsikan lagi berdasarkan ayat ni, apa dia yang sepatutnya jemaah haji ataupun umrah ketika berada di sana ni memanfaatkan peluang dan waktu dan ketika berada di sana untuk betul-betul sungguh-sungguh minta pada Allah SWT. Selalu saya ingatkan diri saya dan jemaah lah bila berada di tanah haram Mekah itu adalah paling penting kita memohon keampunan Allah SWT. Itu paling penting. Dunia ni kita letak belakang dulu. Bukan tak boleh doa dunia, tapi letak belakang dulu. Doalah keampunan daripada Allah SWT, kerana itu paling penting. Kan? Kemudiannya kita doalah agar Allah merahmati kita. Kerana tanpa rahmat Allah SWT kita tak akan dapat masuk syurga. Kita tak akan dapat mengintai syurga Allah SWT. Pertamanya minta ampun, minta keampunan daripada Allah SWT, istighfar banyak-banyak. Sungguhnya kita ni hamba yang penuh dengan dosa. Mustahil kalau kita rasa kita tak ada dosa. Bahkan bila kita rasa kita tak ada dosa, itu pun sendiri dah dosa. Betul? Jadi kita sentiasalah menyedarkan diri kita. Kita kena sedar diri di hadapan Allah Taala, kita insan kerdil. Walaupun kita rasa kita tak buat dosa, tapi kita hidup dalam kealpaan, dalam kelekaan. Kita tak hidup dalam seperti mana yang disuruh oleh baginda Rasulullah. Kita jauh dengan sunnah Nabi kan. Jadi itu sendiri adalah satu perkara yang patut kita minta ampun kepada Allah Taala. Walaupun kita tak buat dosa secara zahiri hanya kan, tapi kita sentiasa berada dalam kealpaan, keduniaan, jauh daripada baginda Rasulullah SAW. Maka mintalah keampunan Allah SWT. Yang keduanya, mintalah agar kita ni sentiasa dapat beribadah. Berapa ramai di antara kita yang bertawaf, tapi berapa ramai di antara kita yang bertawaf dan meminta kepada Allah SWT, ya Allah jadikanlah aku orang yang solat 5 waktu. Ya Allah jadikanlah aku orang yang solat malam. Ya Allah jadikanlah, murahkanlah rezeki aku agar aku dapat bersedekah. Ya Allah jadikanlah aku orang yang sihat agar aku dapat berpuasa. Ya Allah jadikanlah aku orang yang sihat agar aku dapat membantu orang lain. Berapa ramai di antara kita yang tawaf dan berdoa sedemikian. Bukan tak boleh doa dunia lah juga kan. Tapi bila doa yang macam itu,
mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi sebab doa dunia ni, Nabi tahu kita datang ni, Nabi tahu kita datang ni banyak hal dunia yang kita nak minta. Banyak hajat Banyak hajat kita. Bukannya dunia minta kereta Lamborghini ke, tak. Kadang doa dunia tu adalah minta rezeki kan, minta isteri, minta anak, ayah sihat dan sebagainya, betul. Jadi itu semua dunia juga kan. Tapi Nabi kata jangan lupa minta akhirat. Sebab tu Nabi ajar lepas daripada rukun yang mana baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Nabi tak ajar kita untuk lupa akhirat. Kan Allah kata juga mereka-mereka ni, ada setengah mereka ni doa dunia saja. Tak ada wa fil akhirati hasanah tu tak ada. Kan, jadi orang yang beriman dia akan doa dunia dan doa akhirat. Masya-Allah Ustaz. Ya Ustaz. Dalam ramai-ramai, saya rasa ribuan kot jemaah yang Ustaz santuni. Kalau dalam tempoh 10 tahun tu, average 1 tahun berapa kali agak pergi Ustaz? 7 kali. 7 grup lah maksudnya 7 setahun. grup lah kot. Dalam lebih kurang dalam satu grup 40 orang, 45 orang lah Average. Maksudnya lebih kurang 2,000 lebih lah. Dalam ramai-ramai tu Ustaz, tadi Ustaz dah kongsi secara peribadi pengalaman Ustaz sendiri. Ini yang jemaah yang Ustaz sendiri tengok mungkin berlaku pada dia, doa ke ataupun apa-apa pengajaran yang boleh kita ambil untuk kita kongsikan dengan mereka di luar sana yang mungkin akan pergi ataupun berhajat nak pergi umrah ataupun berada di tanah suci nanti ni. Mungkin Ustaz boleh kongsikan begitu. Doa jemaah yang paling terkesan lah. Okay. Sebenarnya jarang dengar doa jemaah ni, sebab jemaah ni akan doa personal kan, tahu-tahu nangis je, tahu-tahu basah je kan, tahu-tahu berair je matanya kan. Sebab kita jarang dengar doa jemaah. Tapi kita tahu bahawa jemaah ni ada doa dan hajat dia. Bahkan setengahnya dia akan sebut kepada kita sendiri tanpa kita minta. Jemaah ni kadang dia berkongsi sebab dia percaya kepada kita. Kan ada yang cerita pasal ehwal rumah tangga, ada yang cerita pasal mak ayahnya, ada yang cerita pasal pasangannya, ada yang cerita pasal anaknya. Kan banyak yang saya dengarkan adalah mengenai yang saya paling hayati ataupun yang paling saya terkesan adalah mengenai kesihatan. Sebab di antara jemaah-jemaah kita, dalam kalangan kita yang mendengar ni pun, saya yakin banyak ahli keluarga mereka yang ada kanser. Kanser, dan sama ada survive ataupun tidak, itu adalah milik Allah SWT. Jadi paling saya seronok bila dengar jemaah ni adalah bila mereka ni bersungguh-sungguh mendoakan kesihatan orang yang mereka sayang, terutamanya mak ayah lah. Dan cerita pasal mak ayah ni, ada seorang jemaah saya mu'allaf. Ada seorang jemaah saya ni mu'allaf, tapi mak ayahnya tak Islam, mak ayahnya Hindu. Pernah dia doakan, dia tanya, Ustaz, kalau saya doakan mak ayah saya masuk syurga boleh tak? Mak ayahnya dah meninggal, dah mati dah. Tapi tak Islam, mati dalam kekufuran. Ustaz, boleh tak saya doakan mak ayah saya masuk syurga? Itu antara doa yang sangat terpaut di hati saya. Bukan doa, ceritalah, dia tanya saya. Mustahil sebenarnya. Kan? Tapi tak nak kita kena cerita benda yang betul. Kan? Allah kata apa? Janganlah tidak wajar seorang Nabi dan seorang orang yang beriman itu mendoakan istighfar ataupun mendoakan keampunan untuk orang yang kafir. Kan? Kerana sesungguhnya bagi mereka telah nyata dalam neraka. Tapi doa anak itu maksudnya sangat orang panggil apa? Doa tu sangat terkesan lah. Dia cuba untuk doakan mak ayah dia, tapi kalau mak ayah dia masih hidup, itulah hadiah yang sangat bermakna untuk mereka. Kita faham lah, maksudnya begitulah. Juga nak menceritakan dia merasakan betapa mahalnya nikmat iman itu sendiri. Jadi Ustaz, saya rasa itu juga kadang menjadi persoalan. Kadang-kadang memang ada benda yang kita minta Allah tak bagi. Cuma macam mana sekalipun kita tetap kena bersangka baik dengan Allah SWT, dan kita tak tahu rahmat dan kasih Allah tu sangat luas. Betul. Cuma Ustaz, kalau kita sendiri nak cerita hari ni kan, katalah kita nak pergi ataupun kita nak berada di tanah suci tu nanti, apakah mesti wajib ke ataupun ada syarat-syarat khusus ke untuk kita berdoa di tanah suci tu ataupun macam mana? Saya mungkin Ustaz cerita tadi secara ringkas, tapi apakah ada doa khusus ke ataupun tak kisah apa-apa doa pun?
Secara dasar ni tak ada apa-apa spesifik doa yang dimestikan untuk baca dekat sana. Okey, tapi mestilah doa tu adalah doa yang difahami dan kita boleh hayati. Doa itu boleh kita fahami dan boleh kita hayati. Tak kisahlah doa keduniaan ke, doa ukhrawi ke, yang penting doa tu mengikut apa yang baginda Rasulullah anjurkan. Sebab tu kita ada sediakan buku-buku bacaan doa. Sebab doa-doa yang kita tulis kat situ adalah doa-doa anjuran Nabi. Katakanlah kita dah blank sangat tak tahu nak doa apa, bacalah doa tu dengan syarat kita faham. Lebih baik kalau kita fahamkan doa-doa tersebut. Kadang ada setengah kita ni kita baca saja kan. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran, tapi tak tahu maksudnya kan. Jadi adalah lebih baik kita fahami doa bahasa Arab tu. Sebaik-baik doa adalah doa yang bahasa Arab tu. Okey, tapi sebaik-baik doa juga adalah doa yang difahami. Okey, tak boleh nak kata saya faham doa bahasa Melayu saja. So doa bahasa Melayu saja. Okey, sebenarnya ada lebih baiknya adalah doa yang bahasa Arab tapi kita faham. Jadi nak tak nak kita kena ada usaha lah untuk kita faham doa tu. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Doa tu, doa-doa tawaf tu sebenarnya kalau kita hayati memang boleh menitiskan air mata. Dan saya pun, kalau saya sendiri pun lebih suka kita pada jemaah untuk kita berdoa, bermunajat berbanding baca doa. Kan? Sebab dia berbeza bila kita menzahirkan doa itu, berdoa dari hati. Kalau baca tu mungkinlah untuk bantu kita nak ingat pusingan dan sebagainya kan. Sebab kadang-kadang kita fahamlah tengah-tengah tawaf tu tiba-tiba kena rempuh, kena langgar, kena apa kan. Dah terpusing, lupa pula pusingan ke apa kan. Jadi banyak juga membantulah. Maksudnya buku-buku doa tu semua pun perlu untuk bantuan kan. Tapi fokus kita adalah untuk berdoa tu dengan penuh penghayatan, penuh khusyuk insya-Allah. Okay Ustaz. Jadi bila kita dah cerita tadi kan, Ustaz kata tadi tak mestilah pun bahasa Arab kan, tapi sebaiknya usahakan doa pada bahasa Arab. Jadi kalau katalah nak doa juga dengan doa yang bahasa yang kita kata ditulis kan kat buku, dengan doa yang kadang kita kata kawan-kawan kirim dan sebagainya kan. Tapi doa tu dalam bahasa Melayu. Ia macam mana Ustaz? Memang takkanlah kan kita tiba ada doa orang kirim, kawan kirim satu muka surat. Takkan nak buka Google Translate kat situ kan sebab nak jadikan bahasa Arab. Tak ada masalah untuk berdoa dalam bahasa Melayu, bahkan dalam bahasa apa bahasa sekalipun. Yalah kalau orang tu bisu, macam mana nak berdoa bahasa Melayu ataupun bahasa Arab kan? Secara logiknya. Jadi tak ada masalah. Bahkan kalau berdoa dalam hati pun tak ada masalah. Ramai di antara kita yang duduk depan Kaabah tak ada melafazkan apa-apa sebarang suara, tiba-tiba menitis air mata. Kan berapa ramai di antara kita orang yang duduk di hadapan Kaabah tiba-tiba sujud lama kan merintih kepada Allah Taala. Doa itu tidak semestinya dikeluarkan dengan kata-kata. Okey. Tidak semestinya kena doa bahasa Arab ataupun kuat-kuat kan. Ada setengah kita doa terlampau kuat sehingga mengganggu orang lain pula kan. Okey. Masalah juga. Yang penting itu adalah munajat kita. Doa itu adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memang kena berdoa sebab Allah suka kita berdoa. Jadi alhamdulillah kita dah maksudnya tujuan kita pergi ke tanah haram tu memang nak berdoa, nak minta pada Allah, beribadah, dan utamanya ialah ibadah tawaf tu sendirilah ataupun umrah itu sendiri. Kita berada di sana nak menyempurnakan salah satu daripada rukun agama. Dan ini menjadi satu juga lagi persoalan mungkin Ustaz boleh kongsikan daripada ramai-ramai jemaah yang Ustaz pergi, yang Ustaz bawa tu mungkin ataupun ada di kalangan mereka yang pernah bertanya ke, macam saya sendiri pernah juga jemaah tanya, Ustaz, saya dah pergi haji, dah pergi umrah ni, nanti balik nanti ni macam mana ya Ustaz, saya nak kekalkan perasaan macam mana ada kat sana tu. Mungkin Ustaz ada perkongsian dengan jemaah ke macam mana ke, pengalaman Ustaz ataupun jemaah sendiri bercerita kat Ustaz apa yang dia buat ataupun bagaimana dia nak membantu diri dia untuk balik tu dia dapat kekalkan perasaan nak istiqamah, nak bersungguh-sungguh jaga ibadah seperti berada di tanah haram tu.
Istiqomah ni memang susah. Betul. Istiqomah konsisten memang susah. Bukan setakat beribadat, jaga makan pun susah. Kan? Jaga makan pun susah. Hari ni rasa macam nak diet, esok rasa macam nak makan ayam gepuk. Kan? Tapi istiqomah ni memang susah, terutamanya dalam beribadat. Dan kita manusia ni memang akan sentiasa didatangi syaitan dari kanan dan kiri, depan dan belakang, kan, untuk menghasut manusia. Kan? Jadi apakah yang boleh kita lakukan untuk kekalkan momentum ini istiqomah seperti mana ibadat kita di tanah haram Mekah? Bukan suruh balik tawaf rumah, bukan suruh balik sa'i petang-petang brisk walk, bukan. Maknanya konsisten kita dalam beribadah. Sebab nak tahu haji ataupun umrah itu mabrur, makbulahnya adalah bila dia balik. Bukan sekadar konsistensi ataupun mutu kualiti ibadat ketika di sana, tawaf 7 kali sehari, kan, solat sunat tengah malam tak tidur dan sebagainya, kan. Tapi balik, macam mana nak kekalkan perubahan itu? Saya banyak kali bagi tahu kepada diri saya dan jemaah, jadikan umrah itu satu titik tolak untuk kita berubah. Jadi bila kita dah ada rasa titik tolak untuk berubah, maknanya kena ada azam. Fa iza azam tafatawakkal ala Allah. Ubah dulu, kan, lepas tu kita buat sedaya upaya. Kan? Yang pertamanya kita ingatlah macam mana kita boleh menangis tu. Macam mana kita nak nangis depan Kaabah, macam mana kita dah janji depan Allah, ya Allah aku nak berubah. Kan, bila kita balik, kalau kita nak kurangkan, bila kita rasa nak downgrade kita punya ibadah, kita cek balik apa yang kita lakukan kat sana. Ingat balik janji kita di hadapan Allah. Ingat balik kita nangis-nangis ni tadi ni untuk apa ni? Untuk berubah. Jadi bila kita ada rasa nak lari daripada medan perubahan, maka ingatlah janji kita kepada Allah SWT. Yang keduanya, carilah bi'ah ataupun persekitaran, suasana yang membolehkan kita istiqomah untuk beribadat. Kalau rumah tu dekat dengan masjid, takkan Masjidil Haram boleh pergi jalan kaki 300-400 meter daripada Hotel Amjad Olayan. Balik Malaysia langsung tak pergi, kan. Azan sepelaung je dengar setiap kali subuh. Dia masalah kita kat Malaysia ni, walaupun masjid tu dekat, kita tetap nak putih kunci. Ya, walaupun boleh jalan kaki. Jumaat terutamanya. Ya. Okey. Jadi sebenarnya kena cari persekitaran, kawan-kawan, kan. Kawan-kawan umrah tu kan balik tu ada grup, kan, ada kawan sebilik, kadang ada kawan, kalau tak sebilik pun ada kawan satu bas. Benda tu boleh jadi, orang panggil apa, persekitaran yang baik. Ini dok, kalau balik tu kawan Malaysia awak tak berapa nak baik, janganlah awak 24 jam dengan mereka. Bukan tak boleh kawan, kan, tapi jangan kurangkan, jangan, bahkan sepatutnya kita yang menarik mereka. Kita baru balik umrah, kan, kita lah yang patutnya ceritakan kebaikan dan sebagainya kepada mereka. Kan kalau semua orang buat macam tu, semua orang baik, kan, tak ada yang tak baik dah. Tadi Ustaz sebut tadi, kan, kita lah yang patutnya menjadi ejen membawa kebaikan. Kalau dululah, kan, dulu saya rasa mungkin zaman 20 tahun dulu, zaman-zaman bila kita dengar cerita orang pergi Mekah, kan, balik dari Mekah ni, banyak cerita-cerita yang kita dengar tu kadang-kadang menguji kita juga. Orang jadi takut nak pergi. Tu balik kepada seruan tadi itulah. Itu yang jadi masalah dekat di kalangan masyarakat kita ni. Bila tanya bila nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, Nantilah. belum sampai seru. Betul. Kan? Takut. Belum sampai seru, takut. Sedangkan seruan telah lama dikumandangkan. Betul, zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim lagi. Jadi macam mana Ustaz? Apakah kita lihat sekarang ni dah berubah lah, trend tu kita dah berubah. Sekarang pula ramai pula orang pergi dengan bergambarnya, dengan itu ininya. Apakah itu menjadi satu kesalahan ataupun di sudut adab dan sebagainya, ataupun mungkin itu juga sebenarnya boleh jadi asbab untuk mengajak orang tahu bahawa pergi Mekah ni seronok. Ke macam mana Ustaz? Bila kita cerita balik kenapa orang datang ke Mekah, Nabi sendiri ada cakap pasal benda ni. Akhir zaman orang akan datang yang untuk berniaga, untuk minta sedekah dan sebagainya. Itu termasuk juga sebenarnya dengan kita-kita yang sekarang ni, kan ada di antara kita yang datang jual produk, ambil gambar depan Kaabah dan sebagainya. Itu berniaga di dalam masjid, kan. Bahkan ada yang menjadikan kubah Nabi sebagai konten, bersilat depan tu. Okey. Okey, kan. Jadi itu ada perkara yang boleh jadi positif, ada perkara yang bila salah guna dia jadi negatif.
bergambar kat sana boleh jadi positif, boleh jadi kenang-kenangan, zikr boleh jadi supaya orang lain nak datang ke sini tengok indahnya kan. Oh, ini ambil gambar dekat Bukit Uhud. Oh, ini yang kita cerita daripada zaman sekolah rendah, sirah Bukit Uhud dan sebagainya. Oh, ini tempatnya rupanya. Kan kita oh, ini Badar rupanya. Kan daripada dulu belajar mengenai baginda Rasulullah perang Badar menang. Oh, ini Badar rupanya. Rumah kelahiran Nabi dan sebagainya. Kan benda tu boleh jadi kebaikan. Nak pula kalau orang tu balik daripada, saya suka bagi tahu jemaah, kalau balik Malaysia ni, ceritakan kembali apa-apa yang saya ceritakan kepada jemaah, ceritakan kepada orang lain. Supaya mereka rasa, wah best rupanya datang sini. Bukan sekadar nasi untanya. Bukan sekadar kabel kar dekat Taif. Buah lagi buah. Bukan sekadar abayanya. Tapi bahkan sebenarnya yang lebih penting daripada benda tu adalah tempat tu sendiri. Tempat untuk kita mengubah, bawa hati seorang hamba itu sendiri. Kita berada di sana, kita berada di tempat-tempat yang ada asar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada jejak-jejak Nabi. Jadi kita kata kita nak cinta Nabi, tapi kita tak nak sampai menjejakkan kaki di tempat Nabi jejak kaki. Bahkan Nabi pun sendiri sebut, bahkan Al-Quran sendiri sebut kan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jadi mudah-mudahan dengan kita, maksudnya bila walaupun boleh nak bergambar, nak apa semua sebagainya tu, nak buat video ke ataupun mungkin waktu tu niat untuk kenangan, tapi boleh juga selitkan juga niat kenangan ataupun apa yang kita buat itu adalah sebagai untuk mengajak orang buat kebaikan. Dan paling saya suka bila ada jemaah yang dia letak gambar dekat Facebook ke Instagram ke WhatsApp status, gambar dia dekat sana, kemudian dia tulis caption, semoga kawan-kawan yang lain, sahabat yang lain pun dapat datang ke sini. Itu sangat bagus sebenarnya, dia jadi motivasi kepada orang lain. Satu ajakan lah. Satu ajakan, bahkan doa. Seruan juga. Doa. Menyambung seruan ya, Nabi Ibrahim tadi. Betul. Saya teringat kita punya maha guru kita yang sering mengucapkan, saya Datuk Cik man dalla ala khair kafa'ili. Dia ada bunyi sikit, kafa'ili. Masya-Allah. Siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, pahalanya tetap dia akan dapat. Masya-Allah, Ustaz. Jadi itulah, kita tahu bahawa tujuan ataupun maksud kita ke Tanah Haram tu terutamanya adalah untuk kita bawa hati seorang hamba, dan kita nak menjejaki perjuangan Nabi SAW, nak mendalami, mencintai Nabi SAW itu dengan kita nak kenal Nabi lebih lanjut, dan kita berada di sana. Jadi kita dah sebut semua tu tadi, dan Alhamdulillah saya yakin dah banyak input dan pengalaman sendiri Ustaz sebut, boleh kongsi pada kita. Jadi Ustaz, katalah ada peluang Ustaz nak pergi ataupun diberi peluang untuk bersama dengan ahli keluarga ataupun bersama dengan kawan-kawan, kalau sekarang ni di Mekah ni, apa dia aktiviti yang mungkin paling Ustaz nak tekankan kepada jemaah untuk utamakan ataupun perbanyakkan kita berada di sana? Kalaulah dapat datang dengan ahli keluarga ataupun kawan-kawan, bahkan sebenarnya jemaah lah, tak ada masalah pun kan, adalah tawaf sunat. Tawaf sunat. Kalau sekarang mungkin susah sikit lah nak kena pakai ihram turun kan, untuk orang lelaki, yang perempuan tak ada masalah. Tapi perbanyakkanlah tawaf sunat. Kalau dapat umrah tu baguslah, alhamdulillah, umrah banyak kali kan, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma kan, satu umrah yang lain adalah penghapus dosa di antara keduanya. Namun saya selalu tekankan kepada jemaah, jangan sampai kita bergasak nak buat umrah sampai 3-4 kali, tapi lepas tu tak dapat sembahyang berjemaah kat masjid sebab lutut dah tercabut. Sebab tumit dah tertinggal kat sa'i kan, sebab nak berjalan tu jauh kan, kita faham. Jadi perbanyakkan perbanyakkan tawaf sunat. Kalau tak mampu juga bertawaf sunat, perbanyakkanlah beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Duduk biar sehari tu 24 jam, biar 18 jam tu duduk dekat Masjidil Haram. Sebab apa? Sebab rugi haji dan hajah ni kalau datang ke sana lagi banyak shoppingnya daripada berdoa, lagi banyak cari nasi Arabnya daripada iktikaf. Bahkan sehari tu Allah kata apa, diturunkan 120 rahmat ke atas Kaabah kan, dan sekitarnya, 60 rahmat kepada yang tawaf. Tak mampu tawaf, buat solat, 40 rahmat untuk orang yang solat. Tak mampu solat, malas nak solat kan, duduk saja tengok Kaabah pun dapat 20 rahmat. Jadi kan lagi baguslah duduk dekat dalam Masjidil Haram daripada dekat Menara Jam shopping. Jadi Ustaz, bila Ustaz dah selalu kerap pergi sana kan,
ada tak spot ataupun lokasi yang memang jadi favourite? Kalau di Mekah tu di mana, di Madinah tu di mana? Untuk ustaz kadang duduk bersendirian. Setiap orang tu mesti dia ada dia punya, orang kata apa, me time dipanggil kan. Kalau dekat Mekah tu susah sikit lah nak ada favourite spot. Sebab dia mesti berubah-ubah. Sepatu sibuk pula mengurus jemaah kan. Tapi ni kalau maksudnya memang kalau ustaz dalam jadual yang harian yang memang ada kosong waktu tu, memang ustaz akan cari masa untuk ke situ. Biasa kat mana? Kalau di Madinah ni seronok sikit lah. Kalau di Madinah ni, di Madinah ni lagi banyak me time daripada dekat Mekah lah. Sebenarnya kalau kita mutawif ni, dekat Madinah ni lebih santai. Kita boleh duduk bersendiri dengan baginda Rasulullah SAW. Bahkan saya sebenarnya, ni tak jadi takbur Jadi kita nak, kita orang kata apa? Apa tu? Tahadus bin ni'am. InsyaAllah. Duduk dekat dataran Masjid Nabawi tu pun dah sangat tenang. Duduk dekat kapet luar tu kan, pegang tasbih kan, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sangat nikmat. Rasa macam tak ada orang lain kat situ. Rasa macam nak pula boleh bawa ridak kan, bawa ridak tutup kan, selubung kan, berselawat kepada baginda Rasulullah. Zikirlah apa-apa kan, bermunajat kepada Allah SWT. Itu sangat nikmat sebenarnya. Kalau dekat Mekah dapat buat dalam kekalutan tu, dengan kebizian tu lagi bagus kan. Bahkan saya selit-selitkan juga sebenarnya selawat pada baginda Rasulullah SAW ni. Ketika sa'i ni sebenarnya rahsianya, sa'i 7 pusingan tu, saya melazimi berselawat 1000 kali. 7 kali tu pusingan tu insya-Allah boleh dapat 1000 memang kali. Memang cukup masa dan cukup. Tapi ialah kalau kata langkah pun saya rasa lebih dari 1000 langkah. Tapi selawatnya selawat yang selawat Jibril je lah. Janganlah baca selawat syifa. Tak dapat dah 1000 kali. Masya Allah Ustaz. Jadi itu juga rahsia Ustaz Asnul ni. 1000 kali selawat. Masya Allah. Jadi memang patutlah kita lihat kalau orang yang melazimi selawat ni, banyak perubahan yang Allah berikan kepada kehidupannya, kepada dirinya. Dan yang paling penting, kita bukan sekadar nak kehidupan yang bentuk duniawi yang kita nak, tapi adalah sebenarnya adalah lebih lagi bila balik saja daripada Mekah Madinah tu, kita sendiri menjadi orang yang soleh, orang baik, dan menjadi ejen penyebar kebaikan, Ustaz. Jadi Ustaz, alhamdulillah alhamdulillah banyak dah kita belajar pada hari ni melalui Ustaz Asnul ni. Jadi Ustaz ada doa khusus untuk siapa-siapa ke ada permintaan khusus ke di sana? Tak ada. Selalu doa untuk mak ayah je. Mak ayah dan diri sendiri. Sebab diri sendiri pun tak tahu ke mana hala ujungnya kan. Jadi doa untuk diri sendiri dulu. Jadi alhamdulillah kita dapat banyak ilmu pada hari ini, bahawa doa itu bukan hanya sekadar tentang meminta, tapi dia juga adalah satu yang kita kata untuk hubungan hati ataupun hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak perkara sebenarnya yang boleh kita minta, tetapi keutamanya adalah kita minta keselamatan di akhirat lah. Kerana kita di dunia ni hanya sementara. Kita dunia ni kejap je. Bahkan di dunia ni Allah dah sebut dah, bahkan dunia ni adalah penjara bagi orang beriman. Dan doa itu juga adalah senjata bagi orang beriman. Jadi rugilah kalau kita tak manfaatkan dan gunakan peluang, lebih-lebih lagi berada di tanah suci, yang mana pahala berada di tanah haram Mekah tu sendiri 1000 kali lipat gandakan. Dan ketika berada di Madinah, di solat di dalam Masjid Nabawi itu sendiri, bahkan di bumi Madinah tu Nabi doakan 2 kali ganda daripada keberkatan bumi Mekah tu sendiri. Masya Allah. Jadi Ustaz, mungkin ada doa apa-apa, doa khusus yang mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita hari ini, yang mungkin Ustaz biasa lazimi dan amalkan, ataupun yang mudah untuk jemaah yang pergi sana perbanyakkan baca. Boleh kongsikan. Kalau doa favorite, kalau doa favorite tu tak adalah kan, sebab doa ni semuanya adalah penting, adalah betapa perlunya. Doa ni bukan satu hajat, doa ni adalah keperluan. Okay, doa ni bukan kita meminta kepada Allah SWT untuk berikan apa-apa, tapi doa ni adalah keperluan kita. Keperluan kita. Bahkan Allah kata kalau kamu ni tak berdoa pun tak ada masalah kat aku. Kan Allah kata kalau kamu, kata Nabi Musa, kalau kamu dengan seluruh dunia ni kufur sekalipun, takkan
menambah atau tak akan kurang pun kemuliaan Allah SWT. Kalau kamu semua beriman sekalipun, takkan menambahkan kemuliaan Allah SWT, sama kan. Jadi kita ni yang sebenarnya memerlukan doa kepada Allah SWT, dan doa yang paling saya ajarkan kepada jemaah, yang saya suruh jemaah hafal sekurang-kurangnya sebelum balik, iaitu doa ketika rukun yamani itulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu doa paling tip top lah. Dunia dapat, akhirat dapat. Jadi alhamdulillah Ustaz, terima kasih sudi bersama-sama kita pada hari ini, berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, berkongsi tips. Saya yakin ramai di luar sana mungkin tengah mencari pakej-pakej umrah ataupun nak merancang perjalanan di sana, ataupun mungkin yang bimbang lagi, layakkah aku ni pergi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini menjentik hati mereka, menjadi asbab hidayah untuk mereka menyahut seruan baginda Nabi Ibrahim AS tadi. Dan alhamdulillah, dan juga untuk menjadi satu muhasabah bagi mungkin yang dah pernah pergi, ataupun yang baru balik, ataupun yang baru selesai haji baru ni kan. Mungkin selama ni kita sangka kita pergi ke sana tu Allah menjemput kita hanya sekadar nak suruh kita ataupun nak senarai sebutkan apa yang kita minta. Tapi sebenarnya kita nak ubah satu pemikiran bahawa kita pergi itu dan Allah jemput kita tu sebagai untuk kita serah diri sebagai seorang hamba. Bahkan saya yakin falsafah daripada talbiyah itu sendiri, yang kalau kita mula baca daripada mula ihram sampailah kita nak tawaf tu kan, dalam tu sendiri pun Allah dah Nabi ajar kita untuk kita sedar diri. Kita beritahu, kita sebut, ya Allah, aku datang nak sahut panggilan-Mu ya Allah. Sebut lagi, ya Allah, aku datang nak sahut panggilan-Mu ya Allah. Aku ni hamba, datang nak sahut panggilan-Mu ya Allah. Aku tak berani nak sekutukan Kau. Di sinilah penekanan kita nak tinggalkan apa? Nak tinggal segala kenikmatan, segala puji-pujian, jawatan, kedudukan, pangkat, darjat dan apa saja apabila kita berada di hadapan Allah, kita berada di dalam Masjidil Haram itu sendiri kan, bertawaf dan keadaan berpakaian serba putih, sama, semuanya hamba, tak ada beza di antara satu sama lain. Jadi semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita peluang untuk menjadi tetamunya dalam masa yang terdekat, insya-Allah, sama ada pada musim umrah ataupun pada musim haji yang bakal tiba. Dan mudah-mudahan Allah terimalah segala permohonan kita, dan sekali kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Asnul di atas masa dan ruang yang diberikan untuk berkongsi pada kita pada hari ini di dalam ruang Bicara Faizin ini. Bicara Faizin yang kita bawakan untuk berkongsi kepada mereka di luar sana apa saja yang berkaitan ilmu-ilmu berkaitan haji umrah dan juga hal-hal kehidupan, insya-Allah. Jadi teruskan bersama dengan kami di dalam Bicara Faizin. Jangan lupa tekan loceng, like, klik dan share. Mudah-mudahan kita juga mendapat pahala berkongsikan kebaikan, insya-Allah. Dan kita sudahi kita punya sesi perkongsian kali ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maaf daripada saya dan seluruh tim produksi Bicara Faizin. Segala kelemahan kekurangan itu adalah hakikat seorang hamba, dan segala kebaikan itu adalah daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Faizin, nama dipercayai, membimbing langkah ke tanah suci. Umrah yakin sempurna, Faizin bersama kita. Perjalanan terjamin penuh makna. Faizin, pilihan utama. Faizin, umrah yakin sempurna.